Session ni ialah panjat tali, di mana peserta akan memanjat tali dan menyentuh lantai itu, lantai pula menyentuh loceng sana. Lepas sentuh dia akan turun ke bawah semula. Teknik dia, ini adalah sikit lah. Dia punya untuk kekuatan tangan dan keberanian ya. Yang pertama dia sebelah tangan atas, kita dua kaki, kepit kaki. Okey. Ini cara dia. Tangan. Kepit. Tangan. Kata. Sabar. Tutup. Okey. Turun perlahan, jangan lompat. Turun tadi tangan. Kepit. Tangan. Okey, ini adalah sesi panjat tali. Seterusnya, untuk berlari di kelas tayar. Okey, pertama, laluan pertama mestilah kaki. Tepi tak lah. Tayar ni kaki sebelah kaki sampai ujung. Lepas tu U-turn dengan melompat. Dua kaki mesti ada dalam tayar. Contoh. Sebelah kaki. Lompat. Sebelah kaki. Yeah. Okey, itu dia. Mudah kan? Pisau saja. Tak ikut sir. Diam. Next ialah menyusup secara berhalangan. Menyusup berhalangan. Di dalam ini ada halangan-halangan batu, kayu dan sebagainya. Menyusup dari sini sampai sana. Ya, itu dia. Mudah ya? Basahan ni ya. Nanti esok kita letak benda sikit lah. Bagi shock sikit. Ya, ada air juga. Ketuk tayar. Sampai ke sesi ni, Tepi. akan mengambil sledgehammer dan memukul tayar ni sebanyak 10 kali. 20 kali. Cara dia, satu kaki depan, satu belakang. Satu tangan di bawah, satu tangan di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Betul mesti angkat ke atas. 6, jangan macam ini saja, tak boleh ha. Ke atas, 6, 7, 8, 9, 10. Begini pula. 1, 2, 3 dan 10. Okay, next session istana tongkah kayu. Nampak tongkah tu? Nanti peserta akan berada di sini. Dia akan pergi ke sana. Pocok tongkah tu di sana, semula di sana. Okey, dari sini setiap peserta akan kena angkat tongkah batang kelapa ni, bawa ke sana dan susun macam ini di sana. Satu next group dia dari sana dah susun, dia kena susun kat sini pula. Mana yang tak ada yang nak angkat, dia akan golek. Golek lah. Mana yang angkat, ingat kuat apa, tinggal lurus. Angkat. Jadi sana tas tangan kawan member dan member akan bawa seterusnya. Tepi mah. Okey. Sesi yang seterusnya. Yang ni imbangan ya, titik imbangan. Kita mulakan dengan ansur maju yang rendah, yang lebar. Sampai hujung sana yang bulat dan tinggi. Ini untuk menguji keseimbangan dan keberanian peserta. Okey, cara macam ni dia. Macam ini. Jangan macam ini. Macam ini. Tangan kembangkan untuk kestabilan, rendahkan badan. Tengok pro buat. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Batu mulakan dengan bismillah. Naik tangan kanan. Tangan kanan. Kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni bangku ni memang dia kita untuk bergerak ah. Yang ni dia bagi kecil. Okey. Rendahkan badan. Okey, terusnya. Yang ni makin susah bulat kayu bulat dan melengkung. Kita perlukan imbangan. Ya. Sampai sini dah turun. Habis. Titian imbangan. Seterusnya. Kita titi tangga jangka-jangkit. Antara banyak-banyak aktiviti ni bahaya sikit. Nanti ada yang takut dia akan tergolek ke hadapan. Ini memerlukan keseimbangan, kekuatan, keberanian dan juga semangat yang tinggi. Okay, cara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rendahkan badan, tangan, buka untuk keseimbangan dan mula melangkah. Sampai ke tengah-tengah ni, satu kaki kat sini. Pegang kat sini dan turunkan tangga ni. Okey, dan tiga. Kalau jepit ni. Ya, satu. Okey. Titian tangga jangka-jangkit. Seterusnya. Dinding halangan. Dinding halangan. Kita akan panjat dan pergi belah sana. Okey, mulakan macam biasa. Kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Langkah. Jangan lompat. Jangan lompat. Sampai dia langkah dan pusing. Turun. Tangan-tangan. Kaki-kaki. Kaki-kaki, tangan-tangan. Okey, mudah saja. Mana yang tak berani itu gayat, boleh banyak kaki sendah ni. Tumbatlah sebelah ni. Okey, next. Seterusnya. Dalam baldi ni ada butter. Mana yang budak kuat, kita tambah 5. Mana yang tembe, yang tak kuat, kita letaklah 1-2. Okey, dah letak butter ni. Dah akan angkat. Tepi. Tepi lah. Angkat dan nampak tu, sana tu, tayar tu. Tayar tu dia akan berjalan atau berlari. Okey, pusing tayar. Pusing tayar. Tepi. Dan sampai kat sini, dia kena tuang kat sini. Semua. Okey, terus kat sini. Kita yang seterusnya, dia kena ambil, letak, begitulah. Seterusnya tuang sini. Okay, next. Apa tu? Jalan-jalan ni, kameraman ni, mahal ni bayar ni. Ini adalah parallel monkey bar. Okey, kena bergayut. Ada 2 teknik. Kita bergayut macam ini, boleh 1 di seluruh kepala. Ataupun kalau yang tak biasa, dia akan bergayut macam ni lah. Kurang-kurangnya 2 meter. Sampai sini okeylah duduk. Okey. Yang panjang dia seperti dia ikut kaki dia. Saya tak patah tu. Okey. Mudah ya. Next. Dah tamat rupanya. Berapa minit je kan? Okey. Ada satu lagi cukup. Ini apa? Itu saya nampak tayar tu. Ini station twist tayar. Okey. Dua belah tangan. Kena golek sampai kun merah sana. Patah balik sampai kun kuning, ganti dengan orang lain. Okey, ready go. Mudahnya. Jadi ini memerlukan bentuk sinkronis tangan, kaki dan mata. Ini Tepi res. Ya. Tepi. Pastikan tayar ni selari. Tepi. Okey, dah. Alhamdulillah. Semua sekali ada 10 stesen. Setiap stesen dalam masa 10 minit hingga 15 minit untuk setiap kumpulan. Okey. Setiap stesen juga perlu dijaga oleh seorang guru untuk keselamatan sebab ada halangan ni yang berbahaya. Okey, itu saja.
All the best. Selamat berkemah. SK Tanah Putih 2025 berselah.